Ada satu lagi soalan. Bila kita cerita tentang perang, boleh tak saya nak cerita dalam lingkungan ni sikit? Boleh. Contoh, banyak benda yang tak diangkat berkaitan dengan hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tadi kita cerita tentang perang. Saya ada satu benda yang nak tanya sangat berkaitan dengan skill diplomasi Nabi SAW. Boleh tak Ustaz ceritakan beberapa cerita diplomasi Nabi dengan sesiapa pun, Herakles ke siapa ke? Kalau nak cerita pasal skill diplomasi Nabi, saya rasa benda ni kita akan banyak nampak masa Nabi berhijrah ke Madinah. Saya fikir antara diplomasi Nabi yang sangat bagus, masa Nabi mula-mula membangunkan, kita sebut sebagai peraturan membangunkan Madinah. Maksudnya peraturan dalam masyarakat. Ada piagam, apa yang disebut sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah yang ada rules untuk orang Islam, dan piagam Madinah ada rules untuk orang Yahudi dan bukan Islam lah. So dalam piagam tu kita akan nampak betapa Nabi ni sangat bijak berdiplomasi dengan Yahudi, which is walaupun Yahudi ni dalam mula menunjukkan apa yang disebut sebagai betapa dia tak suka dengan Islam, tapi Nabi selalu berpesan kepada para sahabat sekalipun. Nabi, contoh macam, sebab orang-orang yang tak suka Nabi ni masa kat Madinah, diorang memang tunjuk diorang tak sorok pun. Contoh macam selain daripada Yahudi, Abdullah bin Ubay ni banyak perangai lah. Dan Umar banyak kali kata, sebab memang dah obvious jadi munafik, Umar kata kita pancung je dia. Tapi Nabi kata tak boleh. Kalau pancung, agak-agak apa orang akan cakap? Nabi pancung dia punya sahabat dia. So Nabi sangat bijak dalam melihat situasi dan bagaimana nak menyelesaikan konflik-konflik ada dalam masyarakat. Itu cerita pasal piagam Madinah. Dan saya rasa dalam banyak-banyak cerita tentang betapa bijaknya Nabi berdiplomasi, saya fikir peristiwa Hudaybiyah kot. Yang paling kalau Wan dengan Izzat tahu kan, hasil daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, sahabat semua sangat marah dengan Nabi. Sangat marah dengan Nabi. Bayangkan, biasanya sahabat ni, kalau Nabi perintahkan buat sesuatu, diorang akan sambut lah. Tapi for the first time, Nabi perintahkan orang buat sesuatu, semua orang dalam hati kata mudah kerik-kerik Nabi lah. Semua orang buat dono je dengan Nabi. Dan sebelum daripada peristiwa Nabi bagi tahu tentang kena buat sekian. Umar ni pada ketika itu dia macam mana, dia macam agak keras sikit dengan Nabi pada ketika itu. So bila Nabi memilih untuk accept Hudaybiyah, masa tu Umar sampai cakap macam ni. Umar kata, bukankah kita di pihak yang benar? Bukankah engkau Rasulullah? Benda tu kasar. Benda tu macam, dan biasa je kalau ada orang macam provoke Nabi, orang cakap benda yang tak sepatut pasal Nabi, Abu Bakar mesti akan stand lah. Macam, dah beragaan ni lebih-lebih lah. Tapi for the first time, Abu Bakar dia biar je. Dia macam, dia sendiri pun macam, dia susah nak proses benda tu. Macam kita kat pihak yang kuat ni, kita strong ni, kita baru je. Sebab Hudaybiyah berlaku betul-betul berlapan perang Khandak. Perang Khandak kan kita tahu kan, macam mana 10,000 orang kalah. For the first time, orang Arab berjaya kumpulkan jumlah tentera 10,000. Orang Arab tak pernah berjaya kumpul tentera sampai 10,000. Ini first time sampai 10,000 dan tak menang. Dalam perang tak menang. So nak cerita betapa dahsyat, memang kuat lah. Maksud tu viral lah. Memang pasukan Madinah ni memang sangat kuat, strong. Dan bila tiba-tiba Hudaybiyah, apa yang berlaku? Bila berdiplomasi dengan orang musyrikin, Nabi accept je. Macam antara benda yang Nabi accept, yang para sahabat, banyak benda yang para sahabat tak boleh accept. Tapi benda yang paling para sahabat tak boleh accept adalah orang musyrikin Mekah kata mereka hanya akan bersetuju dengan agreement ni kalau tukar daripada Muhammad Rasulullah kepada Muhammad bin Abdullah. So para sahabat tak boleh terima, sebab dia ibarat macam kami hanya akan accept the agreement kalau kami deal bukan dengan Rasul. Kami deal dengan orang yang kami kenal dulu. Jadi macam dalam kata mudah merendahkan Nabi ni. Para sahabat tak boleh. Dalam banyak benda yang dah ditulis dalam perjanjian tu, para sahabat memang tak okey lah banyak benda. Antara benda yang tak okey adalah diorang kena patah balik. Tak boleh masuk mengerjakan umrah. Sebab bayangkan, bila diorang kena patah balik tak jadi buat umrah, diorang akan alami kerugian. Maksudnya adalah diorang bawa unta. Selain pada perjalanan yang sangat penat, diorang bawa unta. Bayangkan unta tu kena sembelih sebagai ganti kepada denda, dam. Jadi macam benda tu rugi.
Benda tu sangat rugi. Dan saya rasa kalau kita baca dengan detail cerita pasal Hudaybiyah, kita akan boleh faham kenapa para sahabat marah sangat. Sebab perjalanan para sahabat nak sampai Mekah lalu Hudaybiyah tu, perjalanan tu adalah kata para ulama sirah adalah laluan yang even binatang pun tak nak lalu. Maksudnya adalah jalan tu penuh liku, berbahaya dan banyak bagi mudarat. Tapi Nabi bawa para sahabat ikut jalan tu sebab nak elakkan roadblock nak elak roadblock daripada musyrikin Mekah. Bila sampai tiba-tiba tak jadi patah balik. Baik lalu jalan yang kena roadblock macam tu. Para sahabat macam kata macam lebih kurang macam tu lah. So para sahabat macam tu tak boleh accept lah. Tapi rupa-rupanya ada Nabi, itulah namanya diplomasi Nabi. Nabi punya kebijaksanaan bila Nabi kita sebut sebagai membina relation. Sebab kesan daripada Hudaybiyah tu, akhirnya apa yang berlaku, Nabi ada akses yang lebih luas untuk berdakwah kepada seluruh kaum di Jazirah Arab. Sebelum ni tak ada akses, tapi dah ada akses lah. Nabi dah boleh pergi berdakwah dekat Parsi, dekat Rom. So saya fikir itulah beberapa cerita-cerita tentang diplomasi Nabi. Dan saya rasa kalau kita nak belajar menjadi diplomat like Nabi, mungkin kita boleh lakukan study yang lebih detail lah tentang Hudaybiyah. Hudaybiyah kalau tanya saya lah. Selain daripada macam mana Nabi bangunkan negara Madinah tu sendiri. Sebab ni cerita tentang sebelum Fathu Makkah kan. Betul. Even kalau saya boleh tambah Awan kan. Contoh Ya. macam kalau saya boleh tambah, kita kan pernah dengar cerita pasal Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Betul. Kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar? Sebab orang Arab ni dia satu perkauman yang sangat kuat tau. Maksudnya perkauman tu, diorang punya perkauman tu bukanlah macam kita Melayu dengan India, tak. Diorang punya perkauman adalah kita sebut sebagai semangat keluarga. So orang Ansar tak boleh dengan Muhajirin. Kau ni daripada keluarga mana? Kau tak dekat kaitan dengan aku. Jadi macam, so Nabi nampak salah satu cara terbaik untuk memastikan wujudnya, maksudnya adalah kita boleh, dalam arti kata mudah macam nak cakap, kita macam lebih mudah untuk interact with each other walaupun daripada mana pun datang, adalah build that kind of connection ataupun relation. So Nabi mempersaudarakan tu bukan satu benda yang tiba-tiba je. Itu adalah perancangan Nabi untuk kesan daripada bila Nabi dah bina relation tu, kesannya adalah bila Nabi nak menggerakkan satu-satu peraturan ataupun dasar dalam negara jadi mudah. Sebab Nabi dah dapat kepercayaan orang Madinah. Dalam masa yang sama Nabi dah dapat kepercayaan orang Mekah yang memang dah beriman dengan Nabi dah pun. Tapi bila nak pergi tempat yang baru, diorang tak pernah nampak Nabi memerintah negara. So bila Nabi memulakan dasar seperti itu, akhirnya Nabi dapat kepercayaan.